guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta yang kos baikinya rendah bersamaan dengan sebuah Pro 2 Myvi, tetapi bergantung juga pada keadaan kereta. Untuk Pro 2 Myvi yang dimaksudkan ini adalah Pro 2 Myvi daripada generasi kedua yang last production, iaitu Pro 2 Myvi Icon, dan satu lagi daripada generasi ketiga yang pre-facelift, yang mana harga hari ini bermulanya daripada harga RM18,000 sehinggalah harga RM25,000. Untuk 5 kereta yang disenaraikan ini juga harga sedemikian. Jika korang hari ini sedang mencari sebuah kereta daily lebih praktikal daripada sebuah Pro 2 Myvi, mungkin korang boleh consider 5 kereta yang disenaraikan dalam list ini. Yang paling penting, tetap nampak bergaya. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita lihat kereta apakah yang disenaraikan kali ini. Pertama, Nissan Letio. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 2007 sehinggalah tahun 2013. Ada dua jenis enjin yang diperkenalkan sepanjang pengeluarannya, iaitu enjin 1.5 liter dan 1.6 liter. Yang menariknya bagi Nissan Letio ini, ianya masih menggunakan transmisi 4AT, bukannya CVT. Harga pasaran hari ini untuk sebuah kereta daripada Nissan ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM10,000 sehinggalah RM20,000, bergantung pada kondisi serta tahun. Tentang Nissan Letio ini, ia antara kereta Nissan yang mempunyai kabin yang agak senyap, suspension lembut ala-ala Toyota Altis, dan pemanduan lebih stabil jika di highway. Jika kita lihat bahagian luaran kereta ini memang nampak kecil sahaja, terutama sekali untuk varian hatchback. Namun bahagian ruang kaki depan dan belakang masih selesa lagi jika naik 5 orang dewasa. Itu tentang kelebihan mengenai Nissan Letio ini. Daripada segi kelemahannya pula, alat gantinya ada yang setengah tu lagi mahal dari alat ganti sebuah Pro 2 Myvi. Kedua, nilai jual semula agak rendah disebabkan oleh kurang permintaan bagi pasaran terpakai. Ketiga, interior dalaman mungkin agak lama sedikit bagi setengah orang kurang berminat. Dan yang terakhir sekali, fuel consumption tidak sama dengan sebuah Pro 2 Myvi, terutama sekali untuk enjin 1.6 liter. Namun perbezaan fuel consumption ini bukannya ketara sangat pun. Siapa dekat sini pengguna Nissan Letio ini? Cuba korang komen pengalaman korang. Kedua, Mitsubishi Mirage 1.2 liter. Ini antara kereta hatchback daripada Mitsubishi yang underrated di Malaysia. Ramai yang tak pandang kereta ini disebabkan oleh kuasa yang agak kecil ataupun enjin yang agak kecil dan kurang komuniti ataupun tidak ramai pengguna. Tapi daripada segi reliability, ia antara pilihan yang paling munasabah. Fuel consumption yang dapat dihasilkan untuk sebuah kereta underrated daripada Mitsubishi ini sekitar 5.5 liter ke 7 liter untuk 100 km jarak perjalanan. Saya boleh katakan kereta compact daripada Mitsubishi ini nampak sahaja kecil, tetapi untuk penumpang belakang masih selesa lagi jika yang tinggi, ataupun masih memuaskan dalam kelasnya. Dan yang paling penting, ia antara kereta compact yang ada features banyak, contohnya seperti keyless entry, push start button, serta design dashboard yang masih nampak evergreen lagi. Itu untuk kelebihan tentang Mitsubishi Mirage 1.2 liter ini. Manakala daripada segi kekurangannya pula ataupun kelemahannya pula adalah jika bawa 110 sehinggalah 120 km sejam, kabin agak bising. Kedua, suspension agak lembut, tidak sesuai untuk layang corner. That's why lah jika korang join group mana-mana platform dekat media sosial hari ini, mereka akan suggest untuk tukar suspension dulu ataupun pergi kepada sport spring. Ketiga, boot agak kecil, mungkin tidak sesuai untuk perjalanan yang jauh. Dan keempat, nilai jual semula agak rendah berbanding Azia dan Pro 2 Myvi. Manakala harga untuk pasaran terpakai bagi Mitsubishi Mirage 1.2 liter ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM15,000 sehinggalah RM25,000, bergantung pada kondisi serta tahun. Seterusnya, ketiga, Kia Picanto TA. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 2013 sehinggalah tahun 2017. Saya boleh katakan ini antara kereta Korea yang laku keras untuk pasaran negara mereka. Terkenal dengan reliability, jimat minyak dan tahan lasak. Jika di Malaysia kita ada Pro 2 Myvi dan Azia, tetapi untuk mereka ada Picanto. Kia Picanto TA ini menggunakan enjin 1.2 liter 4 silinder. Apa yang menariknya tentang
menggunakan kereta Korea ini berbanding kereta tempatan kita. Ia didatangi dengan 6 beg udara, ada VSC, ada disc brake belakang untuk setengah varian, dan ia antara kereta ekonomi yang kita boleh dapati pada hari ini yang ada push start button dan keyless entry. Harga pasaran terpakai untuk Picato TA ini pada hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM13,000 sehinggalah harga RM25,000 bergantung pada tahun. Keempat, Toyota Vios. Sebut saja tentang Toyota Vios, ramai yang tahu ia antara sebuah kereta sedang yang tahan lasa. Harga untuk pasaran second hand pada hari ini pun dah berbaloi belit. Tak kisahlah daripada generasi ke berapa, bergantung pada kemampuan. Namun untuk list ini kita nak tengok Vios daripada generasi kedua, iaitu SCP-92 yang dikeluarkan pada tahun 2007 sehinggalah 2013. Vios generasi kedua ini antara rate harga sebuah Pro 2 Myvi pada hari ini. Jika diikutkan enjin dua model ini banyak persamaan, daripada segi kos penjagaannya pun hampir sama. Tapi jika korang beli Toyota Vios pada hari ini, ianya menang daripada segi keselesaan dan ruang boot yang luas. Untuk sebagai sebuah kereta sedan, harga hari ini untuk Toyota Vios kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM18,000 sehingga RM25,000 bergantung pada tahun serta kondisi. Jika unit manual lagi murah harganya. Korang rasa macam mana dengan dua kereta ini? Harga yang sama tetapi practicality yang berbeza. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah Honda City GM2. Saya boleh katakan pada hari ini antara Honda City yang tak banyak ragam, kurang masuk bengkel jika servis ikut waktu. Honda City GM2 ini mula diperkenalkan pada tahun 2008 sehinggalah tahun 2013. Antara yang sama level dengan Toyota Vios generasi kedua. Ia menggunakan enjin 1.5 liter iVTEC. Pada hari ini jika korang nak brand Honda tak nak sakit kepala, saya rasa ini antara pilihan yang paling masuk akal. Harga pasaran untuk Honda City GM2 ini pada hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM12,000 sehinggalah harga RM17,000 bergantung pada kondisi serta tahun. Yang paling penting masih nampak bergaya lagi jika kena dengan solekan. Okey guys, so kesimpulan yang kita boleh ringkaskan dengan 5 kereta yang disenaraikan dalam list ini merupakan antara sebuah kereta yang second hand. Jika korang beli hari ini, ianya bergantung juga pada penjagaan owner yang sebelum itu. Jika penjagaan sebelum itu dengan baik, owner baru akan dapat kelebihan yang sebenar. Tetapi jika penjagaan sebelum itu kurang baik, mungkin owner baru akan menanggung kos yang besar ataupun kos yang tinggi sedikit bila mana selepas buat pembelian. Nasihat saya, jangan beli kereta terlampau murah jika risiko untuk baiki selepas itu agak tinggi. Okey guys, so saya rasa sampai di sini sajalah video kita untuk kali ini. Sehinggakan kita berjumpa lagi. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.